Okey, so depan tapak projek ni dia ada kedai, shop lot ni semuanya dah ready dah. Jalan kaki sahaja daripada tapak projek. Okey, so ni tapak projek dia. Ini yang fasa 1 lah. Fasa 1 iaitu pintu guide dia. Fasa 1 dah habis kan. Ini sekarang kita tengah buka yang fasa kedua. So this is the second phase. Second phase buka baru buka tapi pun dah tak banyak. So kalau you all tengok dekat sebelah sana adalah kawasan perumahan, rumah teres. So projek fasa 2 dekat sini. Ini yang fasa 1. Fasa 1 dah habis, akan anggaran siap tahun depan lah. So ada satu jalan pergi ke Bandar Putra Kulai sebelah sana. Dekat sangat, dah 15 minit, hutan bandar semua dekat sebelah sana. Ini lokasi kedai, jalan kaki. Jalan depan sana adalah galeri. So daripada galeri terus masuk ke jalan sinilah untuk sampai ke kawasan projek.